Faraj ataupun Miss V ni akan hasilkan cecair. Itu adalah normal. Cuma cecair pada awal first week of selepas period tu dia lebih kental, yang berketul-ketul. Memang akan ada sedikit keputihan, tapi itu adalah normal. So ya, pada waktu ni kalau sama-sama dengan suami memang akan rasa sakit. Tapi bila dia dah masuk fasa yang kedua, iaitu fasa dia subur tu, pada waktu tu by right lendir tu dia akan jadi lebih banyak dan dia lebih cair dan dia lebih licin. Tu bila habis dia waktu subur, bila hormon progesteron tu naik je kan, dia akan start kering balik. Jadi seminggu sebelum period tu yang memang yes, waktu tu memang waktu agak kering lah. Kalau sama-sama, kalau tak cukup rangsangan daripada suami, memang dia akan rasa sangat sakit, pedih, dia akan rasa tak selesa. Kalau katakan you ada masalah begitu dan suami katakan dia nak bersama-sama pada waktu yang di luar dan kurang rangsangan yang menyebabkan rasa sakit, sebenarnya kat farmasi ada banyak jual pelincir. Boleh beli untuk guna.